Sekarang ni ekonomi makin tak menentu. Harga barang naik, nilai duit makin susut. Semua orang rasa kesannya. Tapi tahu tak, dalam keadaan macam ni, emas jadi penyelamat senyap. Sebab emas ni kalis inflasi. Bila duit susut nilai, harga emas biasanya naik ikut masa. Jadi nilai simpanan kita dilindungi. Bayangkan kalau simpan RM10,000 dalam bentuk cash, 10 tahun akan datang nilainya mungkin berkurang. Tapi kalau simpan dalam bentuk emas, nilainya boleh jadi lebih tinggi. Sebab tu ramai yang mula tukar sebahagian simpanan mereka kepada emas. Bukan sebab nak kaya cepat, tapi sebab nak lindungi nilai harta dalam jangka masa panjang. Zaman tak menentu, kita perlukan simpanan yang kukuh. Dan emas dah terbukti jadi penjaga nilai sejak dulu lagi. Jadi bagi yang nak lindungi nilai harta mereka, mulakan simpanan dalam bentuk emas. Nak tahu macam mana nak mulakan simpanan emas? Boleh klik link di bio atau isi beg biru. Saya bantu speknya. Boleh juga refer pin video cara daftar akaun. Nak tahu tentang simpanan emas? Boleh terus follow saya.